Redam aku. Redam je. Day one. Tapi tak dengar. Kenapa? Sebab mic dia kedap. So hari ni kita orang berada di Paradigm Mall. JB. Kita orang bukan berdua. Untuk hari ni ada special guest. So apa yang menarik kat sini? Ada ice skating. Pawagam paling besar di Johor. Tempat makan yang menarik. Taklah nak cakap macam ni. So apa plan kita hari ni? Jauh special guest kita dah sampai. Lagi satu dua tiga. Kita nak tengok wayang. Tada! Kau kata kau excited ke bagi influencer? Aku influencer ke kau? Okay lah, kita orang nak jalan sebab terlalu ramai. Sebab hari ni hari Ahad. Kopi tak boleh lah. Apa dia? Papa nak kopi. Kopi. Kau nak kopi apa? Kenangan. Zeus ke? Zeus. Kau nak kopi apa? Need caffeine. Okay, bro need caffeine. Sekarang pukul dekat pukul 3. Kita orang berada di level 7 Paradigm Mall dekat JSC. Lepas tu kat sini ada rock climbing, ada ni lah camp 5, ada photo booth. Bawah ada roller skate, ada ice skating. Macam-macam lah sini. Ara tanya Ara dia cakap Barang cerita. sebenarnya aku tak tidak. Korang sebut cerita apa yang korang boleh tengok. Semua boleh. Sampai kena. Oh, maksudnya lain-lain. Sama kan? Okey, sama-sama. Jalan ni. Ni je, kita orang pergi photo booth. Screen eh. What is this? 3 je? Okay, sekarang kita orang berada di Dubuyo. Dan Amirul tak tahu Dubuyo tu apa. Apa semua benda pedas lah. Ni. Yang sup-sup. Yang ni tak pedas pun sebenarnya ni. Okay guys, hari ni kita nak review telefon. Kita nak review telefon Samsung Ultra 26 Ultra 26. Macam tu lah. Yang paling latest. Owner telefon beli casing kamera sebab dia tahu kamera dia rosak. Kau boleh tengok kamera dia actually timbul. Korang boleh tengok kamera dia. Kamera dia ada 06. Lepas tu zoom sampai 100. Aku tak tahu asal tadi jelas. Thank you. Cantik kan? Aku dah betul dia. Ella nak thank you. Tadi dia punya ambil gambar. Kan ni semua. Kau nak rasa ke? Aku rasa kau punya sikit. Ada timun dia punya set. Dekat Melaka tak ada timun. Melaka cheap sikit tu. Timun pun tak nak bagi. Bubuyo mini sana weh. Oh, ya ke? Saya 20 mini ni pun bubuyo mini. Dekat KL mana pernah aku dapat side dish timun. Mungkin sebab ni pun. Wah, banyak tu senang. 잘 먹겠습니다. Makan nasi ke? Jangan buat sini. Wah, ni kan. Bestie dah siap. Alright, thank you. Kita orang tiba-tiba main roller skate weh. Sebab belum pukul 6. Nak tunggu pukul 6. Sumpah tak ada dalam plan. Sumpah tak ada dalam plan. Dah berbuluh-buluh.
Kita main lah panas. Aktiviti lasak betul. Amirul dah berapa kali pusing. Sumpah kau bagilah aku main flying fox 10 kali pun aku sanggup. Aku takut nak masuk situ sebab aku tak reti belok. Kukuh lah yang biasa pegang. Itulah nampak budak tu pegang, nampak kukuh lah. Tapi tahu kan, takut sikit. Pergi. Aku ikut belakang kau. Aku menyusul. Okey. Tak lagi. Okey. Amirul, dia kata dia sebenarnya pandai main. Jumpa tipu. How dare you? Sumpah takut. Muka kita akan berkala-kala. Oh, Allah. Sumpah jangan dekat. Amirul jangan dekat. Amirul baik-baik ke Karen. Karen. Kenapa diorang boleh sikit lawan arah? Mana boleh? Kau boleh tak? Dia kat duduk sini. Kita kat duduk sana tunjuk sikit. Kau tak nak kasi tunjuk. Dia nak trip bapak-bapak. Kalau kat sini punya dah susah. Kau nak semua pergi sana. Go! Okay, saya nak buat attempt untuk main sambil pegang kamera. Tapi takut sikit. Aduh, jatuh depan mata aku. Tak boleh ni. Sebab ramai sangat budak-budak. Inilah dia. Budak-budak JB. Penat lah. Lepas rollerblade, roller skate, kita orang berada di sini balik. Sebab tadi beli tiket Evil Rise. Mana kau ambil popcorn? Tiket apa benda tak tahu. Food and drink. Ha? Mono satu. Warna kartun. Kartun lah. Sama je kita main. Oh ya ke? So apa perasaan main rollerblade tadi? Tolonglah aku nak main dengan orang yang boleh ajar aku, bukan bully aku. Wow. Okay guys, so sekarang ni pukul 6-7 minit. Kita sekarang dekat GSC tengah beli makan. Tengah nak collect. Yeah. Dah beli tadi dekat mesin depan tu. Besar juga. So this is the GSC. So yang sana tempat masuk dalam, masuk sana. Jadi aku tunjukkan korang satu-satu. So ni adalah tempat premier dia. So basically di macam 4D kot. Aku pun tak tahu. Ada banyak kerusi. So many kerusi guys. So kita orang akan tengok cerita ni. Kejap macam nak buka ni? Sumpah tak tahu nak buka macam mana. Oh, macam mana nak buka ni? Oh, dekat sini ada Max, IMAX. Bisa dah asap apa? Hall berapa? Belum lagi. Belum lagi kan? Allah Akbar. Kau ni Salah nampak kan masalahnya. masalah aku. Kau cakap aku gaduh. Kau hajar. Anyway, kita orang nak kita orang nak review tandas. Ni tandas dia. Alamak, tak boleh masuk pula. Ih. No comment berapa per 10 je? Kenapa? Amirul? Berapa?
sekarang dalam pukul 8 lebih ke pukul 9 macam tu, tak ingat lah. And kita orang dah settle, kita orang siap tengok movie lagi. And then sekarang kita orang berada di Giant, di Alibaba Karaoke. Tada! Amirul dan Balkis nak kara. So kita okey je. Okay, sesi mencabut benda ni. Kita orang pergi main rollerblade tadi. Nak cabut. Nak cabut elok ke? Nak cabut elok ke? Kat sini. Kat sini. Kita biasa, so boleh. Bukan kita biasa. Betul, bukan kita biasa. Okey lah. Ada gunting. Okey lah kalau macam tu. Aku pernah dapat benda ni lepas aku cabut. Oh, macam mana kau cabut? Macam tu hebatnya cabut? Tak tahu lah kalau jadi ke tak. Tak apa, buat je. Ara akan simpan sebab dia akan melekat kat buku dia. Ya. Macam aku. Gambar ni siapa nak simpan? Ni kita pergi foto booth tadi. Tunjuk sikit. Nampak ke Tak pernah. Tak nampak pun tak tahu. Tunjuk sikit. Sampai Mirul. Phone tu hidup. Phone iPhone. Sumpah menghargai. Ada pula orang and dia simpan dalam keadaan macam tu. Sumpah hargai sangat sangat.